Hai semua, kita berada di Luna Luna. Dia famous untuk buttermilk percik chicken tau. Sepanjang bulan Ramadan, kalau korang nak cepat balik untuk iftar, jangan risau sebab Luna Luna ada promosi takeaway khas dari pukul 3 petang sampai 6 petang. Inilah one chicken meal mereka. Setiap set datang dengan 3 jenis sos. Ada buttermilk sauce, ada spicy buttermilk sauce dan last sekali ada air asam. Selain ayam bakar, dia ada 2 jenis side tau. Ada baked cabbage with ikan bilis dan ada baked potatoes. Untuk half chicken meal akan dapat sos yang sama dan saiz yang sama juga. Tapi kalau korang makan kat sini, wajib cuba Raya limited time offer diorang. Menu ni limited untuk musim raya je tau. Beef rendang, clam masak lemak cili api dan Thai style green apple spicy tahu. So inilah best seller kedai ni, mixed meat platter rice meal. Set ni termasuk 2 nasi, rice dan sup. Tapi korang boleh upgrade to tom yum fried rice or spaghetti. For sharing, kita boleh order salted egg mixed seafood, spicy fried mushroom and also crispy mantau. Korang yang suka kopi boleh order kopi with butter. Rasa je, rasa lemak butter and sangat kau. Kalau korang nak cari tempat yang sedap dan halal untuk berbuka, datanglah ke Luna Luna, Setia City Mall or Berjaya Times Square.